Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And subscribe. And So, untuk video kali ni kita nak borak pasal ni SCV8 aku ni. So, jom. Big moves, I'm that dude. Bet I see you from the top, yeah, real soon. Looking down on the haters that I've been through. Told them I'll see you later, yeah, big truth. I keep a real good pace. Built a big house, damn, look at that place. Up in my mind, cause that's my space. House so big, full of positive things. And I can't be shook, cause I ain't no rook, man, I wrote the book. Now I teach how to cook them beats like, look, making things look good. I just want trophies, blacks with a whole gold if you know me. Gotta go record on the wall, look closely. Got that record all alone, like lonely. I'm just sick of waiting cause I feel it's frustrating when I always put the hours in. But ain't nobody wanna recognize independence. It threatens their kind. Okay geng, so sorry motor agak kotor sikit. Tapi tak apa, kita borak juga pasal SCV aku ni. Memandangkan dah hampir 3 tahun dah aku pakai motor ni. So mileage pun dah 30,000. So kita tengoklah apa yang aku dah tukar dekat motor ni, apa yang setup yang aku pakai sekarang, dan adakah masih lagi berbaloi untuk tahun 2025 ni kan. So jom. So inilah dia keadaan motosikal aku. Jadi memandangkan ramai jugalah yang bertanya dekat video-video sebelum ni yang aku buat review barang-barang pasang dekat SCV8 ni. Ramai jugalah yang tanya, bang, cuba review full apa abang yang dah buat, yang abang dah pakai, setup apa yang abang cuba kan. Okay, so inilah kondisi sekarang SCV8 aku ni. Kalau kita tengok masih lagi memang standard lah. Okay, cuma ada part-part yang aku dah tukar. So kita nak start daripada mana? Daripada depan lah. Okay, daripada depan sampailah ke belakang. Nanti aku akan ceritakan satu persatu barang apa yang dah tukar. So untuk barang-barang yang aku dah tukar ni, aku akan letak link dekat bawah. Jadi hangpa boleh tengok dekat link tu, hangpa boleh beli dekat situ lah. Okay, harga insyaAllah berpatutan lah. Okay, sebab setup aku ni pun setup marhain lah orang kata. Tak ada barang-barang yang premium sangat pun. So jom tengok apa yang aku dah tukar dekat motor ni. Kita mula dekat bahagian hadapan. So kalau kita tengok yang paling jelas sekali adalah ni lah, mudguard Porsche carbon ni. Yang ni aku beli dekat TikTok Shop. So, harga dia dalam, tak silap aku, dalam 30 ke 40 ringgit macam tu. Murah ya. Pasang sendiri memang senang nak pasang. Itu paling jelas lah. Untuk brake, aku masih kekalkan brake standard. Dia punya kabel standard, brake disc pun standard. Tapi yang ni pun dah makan lagi yang nampak. Sampai masa nanti kita akan tukar. Untuk barang dia, setup untuk brake ni dah ada sebenarnya. Tapi itulah, kita relax dulu, bagi dia habis dulu, dia pakai betul-betul dulu. So far memang tak ada masalah lah. Aku pakai untuk aku punya ride daily seharian pun memang brake dia memang padu lah. So untuk bahagian first, yang ni kita tengok ni, yang ni ada stiker lampu. Aku pasang sebelah bagi dia nampak different daripada orang lain. Lepas tu plate ni plate standard. Kalau kata ada yang tanya kena tahan JPJ ke tak, tahan polis ke tak, so far tak pernah lagi lah kena tahan. Okay, plate ni nombor standard, ukuran standard, dan nombor plate dia pun timbul lah. Dia bukannya stiker apa, dia memang timbul. So memang tahan, so far memang tak ada lagi lah kena tahan. Okay, kita go dia punya lever brake. Okay, lever brake aku pakai daripada RCB. So yang ni sebelumnya aku dah tukar RCB color merah, tapi aku accident. Lepas aku accident tu, aku beli dekat member aku RCB yang color ni pula, color silver. So nak bagi dia nampak naik sikit lah. Handle grip masih lagi standard. Yang ni yang jelas sekali lah. Side mirror daripada Solfili. Ni Solfili Yang ni brand daripada Solfili. Dekat TikTok Shop juga, link ada dekat bawah So dia punya side mirror ni boleh lipat-lipat Nampak? Dia boleh lipat-lipat. Nak nampak lawa sikit, lipat lah. Tapi tak payah pun lipat. Biar je macam ni. Kan lebih safety. Punya setup pun cantik lah. Dia tak adalah keluar sangat. Dia nampak cun-cun lah. Dan kualiti dia pun besi. Sangat-sangat premium besi ni. So bakul. So untuk bakul aku masih lagi pakai bakul kacang. So ni bentuk kacang ni. Nampak? Masih menggunakan bakul kacang. Ada karat-karat sikit. So lepas tu phone holder. Phone holder daripada Kewik. Pakai phone holder Kewik. Yang ni memang sumpah memang tahan lah. Tapi jangan terlupa tutup lah kan. Kalau terlupa tutup memang habis lah. Okay, dia ada lock dia. So kena lock betul-betul lah. So kalau terlupa memang terbang lah phone. Okay, macam viral baru-baru ni kan, memang terbang phone dia. Push. Dia syarat dia kena lock. Kalau lock insyaAllah tak masalah. Aku dah bawa 180 dekat motor besar pun, so far memang solid lah. Yang penting dia ada damper. Dia ada damper sini. So kalau kata pengguna-pengguna iPhone, so
sesuai lah pakai. Takut sangat sensor stabilizer tu rosak kan. So yang ni memang sesuai lah pakai untuk pengguna-pengguna iPhone. Okay, so untuk tayar ni, ini tayar kedua yang aku pakai dekat sepanjang 3 tahun aku pakai CV ni. So ini tayar kedua, iaitu daripada IRC. Yang ni model Persona NR50. Aku dah buat satu video, so boleh tengok video kat situ. So far tayar ni bagi aku puas hati lah. Dah layan corner, dah layan hujan, memang aku salute habis lah. Memang syok lah pakai. Untuk saiz tayar masih lagi menggunakan saiz tayar standard, iaitu 70-90 dekat depan, 80-90 dekat bahagian belakang. So belakang pun one set lah, aku pakai tayar yang sama. Nampak bunga dia pun banyak lagi. Motor ni dah jalan dekat 7,000 ke 8,000 km macam tu lah. Ini mesti ada yang tanya nanti, bang kabel tie tu buat apa? So yang ni kabel tie ni untuk ikat aku punya cover set lah. So seperti yang kita tahu, cover set XCV ni memang ada isu lah kan. Tapi dia tak ada isu pun, cuma masa aku accident tu ada klip-klip yang patah dekat bahagian dalam, dekat depan ni. So dia akan effect lah benda tu kan. Jadi aku sebenarnya masa aku beli, aku pasang balik, tak pernah lagi ada isu cover set tercabut. Tapi lepas aku accident, dia dah start ada isu cover set tercabut tu sebab klip depan ni patah. So dia tarik habis sampai hujung ni, kita kena ikat kat sini. Jadi nanti lah next kita tukar cover set baru, insyaAllah ada rezeki kita tukar. Okay, so next ni untuk skru engine. Skru engine ni aku pakai skru gold. Ini tahan juga kualiti dia. So far tak ada lagi isu retak ke patah ke, tak ada lagi. Banyak aku buka oil filter ni pun tak ada lagi isu-isu tersebut lah. So far dia nampak naik sikit lah dekat bahagian engine ni. Dia nampak colour tu naik sikit lah. So that's why aku ambil colour gold, sebab nak bagi nampak dia menyerlah sikit dekat kawasan sini. Sebelum aku terlupa, dekat bahagian depan ni, fork ni aku dah turunkan 1.5 inci. Aku buat dekat Daniel Garage, harga dia dalam 120 lah. So aku dah turunkan dan aku dah keraskan fork ni sikit lah. Okay, so setup sekarang ni cun-cun lah. Untuk berat aku 100 kg memang cun-cun lah. Aku boleh suka lah dengan setup depan ni. So untuk suspension belakang juga, untuk suspension belakang pula kita pakai suspension daripada Solfili. Yang ni Solfili GT2A. So Solfili ni memang sedap. Dah hampir setahun dah aku pakai Solfili ni. Nampak dia boleh adjust rebound, boleh adjust lembut, keras dekat sini. So ini pun boleh adjust. Okay, so dia boleh adjust banyak lah, compression dengan rebound. Lepas tu dia boleh adjust keras dengan lembut lah. Okay, so far puas hati gila dengan monoshock ni sebab dia senang gila nak setup. Kalau contoh aku nak naik 2 orang, aku akan pulaskan keras sikit lah. So aku akan tambah sikit. So dah sedap lah. Dia tak payah nak buka-buka, nak tolak-tolak. Dia setup kat sini settle. So far Solfili punya part ni memang aku puas hati lah. Dengan harga RM400 dapat monoshock yang macam Superbike ni. Dia punya tong tu dekat situ memang smart lah, habis smart lah. So untuk yang ni pula, cover rantai, aku baru je tukar ni. Sebelum ni aku pakai cover rantai 5S ni juga, tapi yang jenis matte ni lah. Dia punya matte, tapi yang ni dia glossy, nampak. Yang ni pun aku sediakan link kat bawah. Dia siap datang dengan bracket. So kalau tekan link dekat bawah tu, apa beli, dia siap datang dengan bracket lah. So memang cun lah. Punya setup ni dah tak payah dah. Cover mono ni dah boleh buang, nampak aku cabut ni. Aku kikis, aku potong cover mono tu, dan aku masukkan cover LC5S ni. So abuk-abuk tak naik lah dekat monoshock tu. Okay, so untuk exhaust pula, kalau kita tengok exhaust, aku pakai exhaust daripada Espada. Yang ni exhaust ni so far aku puas hati. Silencer tak pasang, dia punya bunyi pun kuat juga geng. Jom kita dengar. Boleh tahan lah bunyi dia. Tapi kalau idle macam ni, dia senyap kan. Okey lah, okey. Untuk power, dia boleh pergi, tapi dia agak mendap sikit dekat RPM tengah. So RPM tengah tu dia ambil lajak sikit. Dia pick up laju. Lepas tu tengah tu dia macam maintain. Lepas tu dia dah naik ke atas tu, dia tunggu lama sikit baru dia boleh dapat. Tapi cut off lah. 136, 137 dah cut off. Lagi dia punya tank. Alright. So tank aku dah pakai tank daripada Espada. So yang ni pun aku dah buat satu video. Pemasangan tank ni memang susah kalau pasang sendiri. Dan kalau beginner memang struggle sikit lah nak pasang. Aku pun time tu pasang sorang-sorang memang letih lah pasang. Dengan buat videonya lagi kan.
Tapi so far 6.2 liter ni aku dah pakai, memang so far aku puas hati lah. Dia boleh jalan sejauh 280 km macam tu lah ke 300. Tengok cara pemanduan jugalah. Okay, so far aku puas hati. And then bateri, aku pakai bateri daripada Thai X. So yang ni pun dekat TikTok Shop juga. Nanti aku akan sediakan link lah. TikTok Shop satu, Shopee satu. So nanti apa belilah dekat situ. Okay, so far buat bateri ni puas hati. Nak start pagi-pagi pun senang lah. Dia tak ada nak start 2-3 kali. Sekali start je dah boleh terus hidup. Ini part yang penting sekali. Ini memang dia ikut umur lah sebenarnya. Tak tahulah kan. Tapi banyak je budak-budak muda pun aku tengok pakai setup macam ni. So inilah dia. Box daripada OneDry. So ini box 57 liter. Besar juga dia punya size. So kalau kita tengok dekat dalam, muat sebiji helmet full face ataupun helmet open face, memang dua-dua muat lah. Ni punya dalam datang sekali dengan kulit macam ni. Ada poket sekali. Lepas tu dia punya dalam ni pun memang besar lah. Memang besar, puas hati. Nak letak barang-barang pun memang banyak lah. Dan yang paling penting box ni, harga dia. Aku memang mencari setup box yang paling marhain lah. So seperti yang kita tahu, kalau kita tengok setup box, kalau nak betul-betul setup lah, harga dia around 400 ke 500 kan. Tapi yang ni bawah 300 aku dah boleh dapat setup macam ni. Cun lah. So far untuk aku yang tak banyak sangat barang, aku puas hati lah pakai. Tapi kalau kata load lebih 7 kilo, 8 kilo tu, pakailah yang J-hook kan. Kalau macam ni aku pakai top rack Nampak? Top rack ni pun daripada OneDry. So top rack ni pun memang kukuh, tahan. Maksimum load dia 7 kilo. Tapi aku dah pernah try bawa dalam around lebih 7 kilo, 8 kilo ke 9 kilo macam tu. So far memang tak ada masalah. Memang dia punya tu memang steady lah. Memang kukuh lah. Dia tak ada nak patah-patah, retak-retak tak ada. So far ni setup yang paling aku rasa cun lah untuk orang yang macam aku lah. Okay, so dekat atas ni aku pasang satu jaring. So yang ni ya, aku buat untuk letak aku punya baju hujan. So baju hujan aku akan standby dekat sini supaya ruang dekat dalam ni ada lebih lah. Ataupun ada barang-barang lain yang besar, so aku akan sangkut dekat box ni lah. Okay, so far ni sangat-sangat membantu lah. Lagi satu box tambahan, ini dia bag untuk dengan rider, dengan runner ataupun orang yang nak pergi ride jauh, nak storage yang lebih, aku sarankan pakai box macam ni. So far puas hati lah. Besar 32 liter. Cukup lah aku duduk kat sini. Ada ruang kat sini untuk letak barang. So far daripada pakai bag Grab besar-besar macam tu, baik pakai macam ni, setup macam ni, senang. Nak bawa, cumanya nak bawa pizza tak boleh lah, tak muat lah. Nak bawa pizza memang last boleh kot, tapi macam tak muat bawa pizza tak payah, letak je kat sini. Okay, so itu untuk setup tu untuk box lah. Okay, harga dia murah je kan. Harga dia tak mahal pun. Harga dia memang murah. So manakah ramai yang tanya motor ni ada problem ke tak? Dah 30,000. Lepas tu ada tak buat major service? So aku ada buat 10,000 km. Masa 10,000 km aku dah buat satu major service. Tak adalah major pun, dia macam aku tukar aku punya plug, aku tukar aku punya air filter. So aku air filter racing, Umar Racing. Lepas tu aku tukar velocity stack. Tu video tu ada kat sini. So hangpa boleh pay dekat video tu lah. Okay, yang tu aku dah set up untuk 10,000. Sekarang dah 30,000. Sepatutnya aku dah buat untuk top set. Tapi aku rasa motor aku okey. Jadi aku pun macam malas lagi. Minyak hitam pun okey, tak ada kurang apa semua. Minyak hitam pun okey, tak ada kurang apa semua. So tak perlu lagi lah. So aku akan tunggu 50,000 mungkin. Sebab aku planning nak upgrade ke 57. Tapi tu lah, tengah fikir-fikir lagi. Sebab barang dia pun agak mahal, agak costing juga. So tengoklah macam mana setup nanti. Kita akan buat setup 57 je. Aku tak nak besar-besar. Sebab jiwa aku bukan lagi dah bukan lagi jiwa kelajuan. So kita nak tenang-tenang tenang-tenang, tahu-tahu sampai. Okey, dan kita nak ketahanan. Tak nak serabut-serabut kepala, tak nak. Ya, setup orang kata abah-abah lah. Okey. Madang kita pun dah berusia, dah berumur. So inilah setup yang cun lah. Yang mana tengah mencari
SUV ni. Ni setup ni boleh ikut lah. Okay, so far dia punya barang banyak barang-barang yang okay. So next project aku akan masuk lampu depan ni. Kita akan pakai integrated lamp. Yang tu tengok macam mana nanti. Nanti aku akan buat satu video asing lah. Alright, so itu saja dekat motor aku yang aku boleh ceritakan. So kalau hampa ada apa-apa soalan nak tanya dekat aku, boleh tanya dekat ruangan komen di bawah. Nanti aku akan buat satu video lagi lah untuk soalan-soalan tu. Oh, by the way, sebelum aku terlupa, aku nak review satu baju daripada Zai Design. So ini dia punya pembuat baju ni lah. Okay, daripada Zai Design. So ini dia design untuk baju Yamaha. Dia ada kat depan ni dia ada tulis Gem Blue lah. Okay, Yamaha Gem Blue. Alright, so design dekat bahagian belakang. Ini design dekat bahagian belakang. Dia tulis Yamaha juga, Rev Your Heart. Lepas tu dekat bawah ni dia ada Ride On lah. Memang sesuai lah. So far aku dah pakai baju ni, memang kalau aku pergi ride aku pakai baju ni lah. Kalau aku malas nak pakai jaket, aku akan pakai lengan panjang macam ni lah. Walaupun tak safety sangat, tapi kalau kita nak santai-santai boleh lah. Alright, so kalau yang mana nak mencari untuk buat baju ride and so on, so aku sediakan kontak dekat bawah. Hampa boleh kontak dekat brother Zai kita. Okay, so far baju ni best. Kita tengok dia punya kat dalam ni. Nampak? Dia punya tekstur dalam ni lain, memang lembut. Lepas tu dia punya stitching ni memang kemas lah. So far ni bukan baju murah lah. Tapi harga dia boleh kata berbaloi lah. Alright, dan dengan dia punya kualiti memang sangat-sangat best. So kita jumpa lagi di next video, InsyaAllah. Assalamualaikum, bye bye, ciao.